So hari ni saya nak share kat korang lah berapa saiz tembok yang cantik untuk korang nak pasang pagar dan juga pasang auto gate. Lebih-lebih lagi auto gate RPG7, sebab model RPG7 ni dia agak besar berbanding dengan yang jenis biasa tu. Okey geng, selalunya untuk saiz tembok kita akan recommend customer untuk buat diorang punya saiz tembok tu lebih kurang 2,5 kaki ataupun 3 kaki. Paling cantik 3 kaki. Okey, bila korang pasang 3 kaki, bila korang punya tembok tu adalah 3 kaki, pemasangan pagar dan juga auto gate nampak cantik, kemas. Sebab apa? Nampak tak? Dia semua dekat tembok, tak perlu nak pasang bracket dah. So kalau korang nak pagar rumah korang tu dipasang cantik, korang punya motor pun nak dipasang cantik, korang better buat 3 kaki korang punya tembok. So korang yang nak dapatkan auto gate dengan kita, korang boleh roger PM messenger kita. So apa? Ingat auto gate, ingat Army Grade. Bye.